Saya sekarang berada di air terjun Lasir yang merupakan salah satu tarikan pelancongan dan juga keindahan alam yang kita dapat lihat di Tasik Kenyir ni kan. Okey, sebenarnya Tasik dia belah sana, tapi dia ada tepi-tepi dia kan, dan juga salah satu tebing dia adalah bersambung kepada kita panggil air terjun Lasir. Nampak tu? Air terjun Lasir ni tak nampak clear. Sebenarnya ni air terjun turun sini tu. Lepas tu sini sungai dia. Ini nampak macam kolam yang besar lah. Dan dia sambung terus sampai ke bawah sana. Pemandangan yang lebih baik, saya bawa anda semua ke jambatan gantung atas sana tu. Tengok pemandangan daripada atas sana. Sebenarnya untuk kawasan air terjun ni, dia dihubungkan, kalau ikutkan kita boleh cross daripada kawasan yang air berbatu ni kan. Tapi kita ada juga jalan-jalan begini di bahagian tepi dia. Dan untuk kita ke arah jambatan gantung tu, kita ada jalan lalon macam ni lah. Tak ada proper sangat, mungkin dah lama kan. Sebab ada dipecahkan oleh akar-akar kayu macam ni. Tapi nak kata masih boleh digunakan jalan berjalan, tapi agak licin lah. Jadi kita kena berhati-hati dalam perjalanan ni. Okey, kita nak ke atas sana. Okey, ni kita sampai ke jalan titik gantung dia. Tapi di sini ada beberapa peringatan lah. Nampak macam menarik atas ni. Kita boleh pergi nanti kalau rasa okey. Okey, kita pergi ke titik gantung dia. Okey, baik. Kami sekarang telah berada di atas titik gantung di air terjun Lasir ni. Kalau nampak belakang saya ni adalah pemandangan air terjun Lasir. Sebab malam tadi agak hujan, bukan agak hujan, memang hujan, tapi tak berapa lebat, tapi boleh katakan berpanjangan juga. Air agak keruh sebenarnya hari ni. Keruh daripada atas ni sampai ke bawah ni. Kolam ni semalam dia macam menghijau biru je, tapi sekarang ni keruh dia agak coklat sampai ke hujung mana. Saya tak pasti kalau anda nampak dalam video ni tidak. Kalau nampak dalam warna coklat sampai sana dia masuk Tasik. Tasik tu warna biru. Biru kehijauan. Saya belajar pemandangan sikit. Ni air terjun Lasir sampai bawah. Oh, memang nikmat mandi. Okey, kita tengok ke arah sana. Ni kolam besar. Lepas tu dia terus air naik sampai hujung sana. Dan sungai ni air dia masuk ke Tasik. Okey, Masya Allah. Allah. Baik, jadi sebab kita rasa kita ada sikit masa lagi, dan saya nampak kita boleh explore perjalanan lagi lah sebenarnya. Ke tangga terus ke atas. Kita tengok apa yang ada dekat atas sana. Selari dengan air terjun ni. Tangga ni sebenarnya agak curam sikit. Saya kira kena berhati-hati. Dan saya rasa mungkin dari segi maintenance tak berapa nak elok. Sebab kalau dapat perhatikan dalam video ni kan, nampak banyak lumut-lumut lah. Dan sebahagian dari tangga ni nampak dia merekah. Jadi kita dah persimpangan. Ada tangga terus atas, dan kita ada tangga, ada terus pemandangan tepi. Kita tengok tepi ni dulu. Okey, tuan-tuan dan puan, beginilah pemandangan daripada atas selepas kami naik tangga tadi. Yang depan tuan-tuan dan puan ni merupakan air terjun yang kita dapat tengok lebih dekat lah. Lepas kita panjat tangga tadi. Dan pemandangan ke bawah tinggi kan, nampak sini. Dan inilah kita punya jambatan gantung tadi. Kalau tuan-tuan dan puan nampak tengok sini, air memang agak keruh. Mungkin ada kepala air lah. So ni ada sisa lagi, masih lagi. Okey, kita teruskan pendakian ke atas. Kita tengok apa lagi yang kita boleh perhatikan ke atas. Alalang sampai kan, kita terus naik ke atas, tengok apa yang ada lah. Kat sini dah sampai ke atas. So kita jumpa satu jambatan. Jambatan ni yang dah tak sempurna lagi. Barangkali usianya yang dah lanjut. Dia ada sungai kecil kat sini. Lagi syawah. Kita nampak macam ada pelantar pemandangan kat sana tu. Kita dah sampai ke pelantar pemandangan sini. Kita akan panjat, kita tengok pemandangan terus ke bawah sana nanti. Alhamdulillah saya dah sampai ke pemantau pandangan ni. Tingkat yang pada atas kali dia ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan saya sekarang ni berada di tingkat 3 lah. Okey, kita dapat tengok air terjun Lasir daripada pemandangan di atas, tingkat atas sekali. Okey, macam saya tunjuk bawah ni. Ni air terjun Lasir. Yang ni punca anak sungai dia. Okey, belah sana. So ini saya rasa saya tak boleh akses kat sana lah. Barangkali agak bahaya. Tapi nak tunjuk pemandangan, share dari sini lah.
Ni kalau kita tengok di bawah tadi, ini adalah tempat yang kita nak nampak di atas sekali tadilah. So dia terus ke bawah. Saya shake pandangan. Sebab agak gayat kat sekarang ni. Wow. Gayat. Okey. Dia terus mengalir ke bawah sana. Dan sana adalah kita punya tasik kenyir. Tapi cuma ada pokok-pokok je kita nampak lah kan. Kita sayang lah sebab pada ketika ni air masih keruh lagi. So kita tak nampak keindahan semula jadi. So kalau tengok di keliling ni, hutan masih dara, tebal. Yang hutan simpan yang saya nyatakan tadi lah. Ni tangga daripada bawah naik ke atas. Kita tengok bawah. Agak tinggi lah, agak gayat. Alhamdulillah, rasanya itu saja yang saya ingin kongsikan. Kami pun dalam perjalanan balik semula. Kalau ikutkan, saya nampak tempat ni tempat yang menarik. Oh, ada lagi tempat atas sana tu. Ini tu kalau ikutkan ke atas lagi. Tapi saya tak sure jalan ni ke mana. Rasa mungkin jalan dia ada sambungan situ, tapi dia tak sambung. Ada atas sana lagi tu. Mungkin kami tak sambung lah sebab nampak dia punya jalan pun dah roboh. Satu benda yang mungkin saya rasa kena improve lah kat sini adalah dari segi maintenance. Sebab maintenance ni dia berkaitan rapat dengan keselamatan. Keselamatan ni juga merupakan image kepada jabatan kerajaan ataupun pihak berkuasa yang selenggara tempat ni lah, yang menjaga, bertanggungjawab, menjaga, memelihara tempat ni. Sebab saya nampak jalan dia ada yang dah pecah. Of course dah lama dia akan pecah, tapi isunya bagaimana maintenance. Yang kedua dari segi kebersihan. Yalah, kat sini kawasan hutan. So banyaklah pokok-pokok, daun-daun kering. Tapi isunya lah nampak sangat dia tak diuruskan. Kalau kawasan pemantau pemandangan tadi pun dia penuh daun-daun pokok atas tu. Kita faham benda tu. Tapi bila daun pokok tu terlalu banyak, dia dah kumpul tempat. Itu isu keselamatan jugalah. Kita tak tahu apa berlaku kan. Itu saja nak ngomel lah, nak komen yang baik, tapi gitu pula. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.